Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Wilayah Hidup Berjiran akan melakukan tajuk jiran baharu. Saya dengar ada orang baru nak bagi masukan saya dalam tak silap aku, tak silap saya betul. Tak saya ni, tak jadi betul. Sebab dia ada bagi dia cakap ada pengundi baru dekat sebelah rumah saya. Kedengaran bunyi kereta di sebelah rumah. Oh, ada bunyi. Rashid, awak dengar tak bunyi kereta kat sebelah rumah? Saya pun dengar juga. Rasanya itu mesti pengundi baru yang pindah dekat rumah Amin. Kalau macam tu je lah. Saya pun teruja sebab ada pengundi baru dekat sebelah rumah saya. Nanti tak ada nak sini je kau pasal rumah kita. Jom, di tiga pengundi baru tu. Mana tahu dia dengan apa tu dengan kita. Jom. Assalamualaikum. Salam. Jadi awak adalah orang yang baru pindah kat rumah ni? Saya dah jiran baharu korang. Ada apa-apa boleh kita tolong? Tak masalah. Barang saya banyak. Tak boleh je. Apa kita orang boleh tolong? Kita hari ni kita orang kat sini. Kalau macam tu, boleh tak tolong buat uji komputer saya? Korang nak tak? Kita jaya apa-apa? Nak? Korang nak ya tu? Saya kosong boleh. Boleh. Boleh ke? Okey, jom. Jom. Terima kasih dah bertolongkan orang saya nyanyi. Sama-sama. Lagi pun jadi jiran. Kita dah saling tolong menolong. Orang kata peribahasa berat sama dipikul, ringan sama digigit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.